Okey, kalau korang tengah mencari satu seluar dia adalah macam jeans tapi selesa untuk dipakai, yang ni mungkin sesuai. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel Michael. Jadi so hari ni saya nak review simple satu seluar ni. Seluar ni dia sesuai lah nak pakai berjalan-jalan, nak buat travel, nak pergi camping pun dia boleh. Okey, packaging dia kemas simple macam ni sahaja. Okey, ni seluar dia. Dia nampak macam seluar jeans tapi dia lebih santai. Okey, so jom kita tengok dia punya seluar dia. Okey. So yang ni saya ambil yang warna hitam, dia ada banyak pilihan warna lain. Okey, so dia punya saiz dia agak besar macam ni. So yang ni saya ambil saiz 3XL. So kalau nak saiz yang lagi kecil pun ada. Sebab actually dia punya cutting dia nampak kecil, sebab tu saya ambil yang 3XL. So dia punya colour dia warna hitam tapi dia jadi nampak macam lusuh sikit. Dia punya kain dia taklah tebal sangat tapi dia tak nipis sangat lah. So pakai pun masih lagi okey. Dia punya jahitan dia biasa je. So dia punya pinggang dia jenis getah macam ni. Dia ada poket kiri kanan kat depan. Yang ni pun jenis ikat tali sahaja. Dekat belakang dia ada poket kiri kanan. Okey, dia punya cutting dia jenis loose macam ni. Okey, dekat bawah pun dia tak ada apa getah lah. Sebab yang ni dia bukan jogger pants. Okey, dia punya kualiti pasti biasa je. Dia sesuai untuk pakai harian ataupun nak pergi jalan-jalan pun masih lagi okey. So harga dia pun tak mahal sangat. Kalau berminat boleh dapatkan dekat link. Okey, so sekali lagi saya akan try seluar ni. So kita akan tengok bila dah siap pakai nanti. Okey, ini contoh bila dah siap pakai. Pasal dia punya saiz dia agak tight sikit. Dia punya cutting dia agak kecil sikit. Walaupun saya ambil saiz yang 3XL, dia masih lagi ngam-ngam lah. Berat saya dalam 80 kg, tinggi dalam 170 cm. Tapi dia punya kain dia okey. Dia tak rasa nipis. Dia punya tebal pun masih lagi okey lah. Okey. So dia punya cutting dia agak tight sikit dekat cawat sini. So kalau cangkung masih lagi okey. Cuma saiz dia lah dia agak kecil sikit. Dia punya poket okey. Cuma dia agak sempit sikit. Boleh letak barang tapi dia agak tight sikit. Seluar ni kalau tak nak warna hitam macam kelabu macam ni, dia ada juga yang warna biru lah. Okey, tapi harga dia pun memang murah je. So kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okey, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.